Faham maksud saya. Awak masih ada perasaan lagi dekat dia? Saya rasa Encik Kamal tak patut tanya saya soalan personal macam tu. For your information, saya cuma nak concentrate dekat kerja saya je sekarang ni. Saya nak buktikan dekat arwah Kak Marissa yang dia tak buat pilihan yang salah. Dan saya tak nak hampakan harapan daripada saya. Saya nak buat yang terbaik untuk Marissa ID. Dan buat masa ni saya tak nak involvekan diri saya dengan apa-apa lagi-lagi pasal cinta-cinta ni. Saya dah buang dah perasaan tu jauh daripada hati saya. Betul apa yang awak cakap ni? Yes. Betul lah. Buat masa ni saya memang nak fokus dengan kerja saya je. Dan apa-apa yang boleh mengganggu konsentrasi saya akan buang benda tu jauh-jauh. Okey. Saya beres dulu. Minta maaf kalau saya mengganggu. Suka!